Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad bersamaan 19 Ogos sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa seronok kalau abang masih ada. Aziz balik. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Aduh. Apa khabar, Mak? Baik. Ya. Aduh, hai Aziz. Tak bagi tahu kat Mak nak balik. Balik kejap tadi, Mak. Esok dah balik kerja dah. Balik pun Mak dah happy. Ni Mak buat apa ni? Tengah kemas-kemas lah, pokok ni kan nak raya. Oh, ya. Yeah. Jom lah. Aziz tolong lah. Mari. Boleh? Ya. Jangan sedih, Mak. Kenapa orang jalan bagi seorang-seorang tu? Mama, kenapa dengan Mak Jah tu? Mungkin Mak Jah rindu dekat arwah suami dan anaknya. Allah, Abang Aziz dan Abang Mak yang meninggal aksiden tu kan? Assalamualaikum Puan Jah. Saya Inspektor Haikal dari Balai Polis Kota Lama. Maaf Puan, kami ingin memaklumkan bahawa anak Puan Haziq telah terlibat dalam satu kemalangan di Jalan Kayangan Putra. Saya minta Puan bersabar. Haziq telah meninggal dunia di lokasi kejadian Puan. Kami harap Puan dapat datang ke hospital untuk urusan lanjut. Kami juga amat bersimpati dengan kehilangan keluarga Puan. Jika Puan perlukan bantuan, sila maklumkan kepada kami. Setiap detik bersama insan yang tersayang adalah anugerah yang tidak ternilai. Luangkan masa, ukir senyuman, dan titipkan doa selagi masih berpeluang.